Selamat petang. Part 2 Seriaman ke Betong pulang kerja. Kami mau tunjuk kawasan rehat Jelukong, tempat yang selalu orang berehat lah waktu nak jalan jauh. Sekarang jam 6.30 petang, 6.31 petang lah. Kawasan tu kira kawasan baru lah. So siapa yang nak berehat boleh berhenti dekat situ. So banyak jamban antara dua kedai makan. Entahlah ada yang dah dibuka ke belum, kami pun si tahu je. Kita berhenti dekat situ. Tapi banyak juga orang mau berehat situ selalunya lah. Hari tu sih banyak kereta lah. Mungkin 2-3 hari kelak banyak lah kereta. Hari tu hari Khamis. Aku nak jadi pelukis. Tapi hidup Hari tu gini tu kami mau singgah lo, mau kemih buang air dulu. Kelak kita sambung di perjalanannya. di mana? Tak di mana. Baru settle kencing. Depan sinun Jelukong lama. Untuk kawasan Jelukong baru. Jambannya dekat sinun. Jom kita teruskan perjalanan pulang ke Betong.